arwah Abah ni datang. Abah nak bagi duit tak ada. Ada tinggal 2,000 je balance dalam beg. Arwah Abah ni datang. Dia kata, Abah nak bagi duit tak ada. Ambil produk ni pergi jual. Ya. Jual apa? Produk sejuk pula tu. Apa Kak Azhar suruh jual? Masya Allah. Betul. Kak Azhar dia nak jual bedak sejuk. Kak Azhar jual. Kak Azhar cakap, Abah ni takkanlah kita artis ni. Takkanlah nak jual bedak sejuk kan. Lepas tu Bapak Kak Azhar kata, nak ambil. Tak mau, sudah. Lepas tu Kak Azhar kata, tak apalah macam ni lah, Kak Azhar try lah jual. Kak Azhar masuk dekat dalam laman sosial Kak Azhar, siapa nak beli bedak sejuk kita? Kalau tak nak beli pun tak apa. Kak Azhar cakap macam tu lah. Lepas tu terkejut lah Kak Azhar tulis nombor kan. Azhar Elite lah pula berniaga bedak sejuk. Bedak sejuk. Tapi dalam fikiran Kak Azhar ketika tu, Kak Azhar just nak buat duit sampingan je. Lepas ni lepas Kak Azhar baik daripada miscarriage tu, Kak Azhar berlakon lah balik kan. Tiba-tiba daripada jual bedak sejuk je, terus betul lah bedak sejuk tu. So jadi artis pertama yang menjual bedak sejuk. Azhar Elite. Azhar Skull Powder.